Tak sampai pertengahan tahun dah macam-macam cerita dah keluar. Tapi ada satu berita ni yang korang kena ambil serius. Malaysia dijangka bakal berdepan dengan fenomena El Nino. El Nino ni nak senang faham, dia adalah keadaan pemanasan alam sekitar yang ekstrim dan melebihi purata suhu. Lebih panas dari biasa. Kita mungkin dah biasa kena, tapi menurut Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tanggang, seorang pakar klimatologi dan perubahan iklim, El Nino kali ni mungkin antara yang terpanas dalam sejarah dan cuaca macam ni dijangka boleh berlarutan sampai tahun depan. Kita yang dewasa ni mungkin boleh tahan, tapi kesian kat anak-anak kecil, terutamanya baby. Kadang tengok muka diorang sampai merah-merah sebab bahang. Bahaya kalau biar lama-lama. Risau kes stroke haba berulang balik macam dulu. Jadi sebelum kita semua terpanggang jadi ikan kering, jom amalkan ini. Minum air kosong banyak-banyak, jangan tunggu haus baru nak teguk. Dan kalau boleh, elak yang manis. Duduk rumah kalau tak ada urusan penting dekat luar. Home sweet home adalah tempat paling selamat buat masa ini. Kalau kena keluar juga, pastikan bawa air, pakai pakaian yang terang supaya tak serap haba, dan sunscreen jangan lupa pakai. Kalau ada aircon kat rumah, itulah best friend waktu-waktu macam ni. Lagi-lagi kalau kita ada baby. Kalau ada, gunalah sebaiknya waktu kemuncak panas nanti. By the way, korang duduk dari mana sekarang? Dekat tempat korang dah mula rasa bahang ke? Atau masih duduk lagi? Cuba komen sikit kat bawah. Apapun, jangan lupa follow Aircon Express.